Hai semua. Sekarang pukul 8.26 dan kita menunggu sapu yang pukul 8.35. Kereta ni ada Fazira dengan Azri. Aku rasa aku paling putih, paling pakai bajunya lah. So sekarang ni kita tengah tunggu nak cop pasport sampai Thailand dah. Sampai kuku. Video buat apa? Kena buat apa? Video buat apa? Tak, video tak buat apa. Oh, dia orang mula lah. Update, kita dah masuk border guys. Lepas tu kita orang baru beli SIM card. Sekarang kita ikut lead Azri je, sebab dia dah banyak kali masuk. Sekarang ni kita tengah tukar duit dekat sini. Kita sewa satu van guys. Van introvert. Ini makanan yang kita order. So ada dimsum semua tu. Jangan buat apa ni dengan tadi. Macam roti biasa. Tak. Aku tak ada phone, maksudnya aku boleh menung je aku tak tahu bila dah nak pergi lah. Aku suka yang style macam ni. Janganlah pula. Macam pada baik. Kalau kesesahannya ni macam tapi nanti protein mati. Saya bagi ke sehari ni. Kita naik tutup guys. Weh, hujan panas. Bye Azri. Guys, kita naik tutup. Panas lah. Kau panas lagi kamera. Benda ni busy. Nampak Ambo hati seronok lah sebab ada kipas betul-betul ada kepala dia. Hai semua, kita dekat Thailand. Kita dekat Hainan. Korang video. Hai. Bye. Depan saya. Kau. Hai. Bye. Tadi you dah hai. Bye. Kita orang kat tingkat 2. Aku beli belacan 2 jenis dengan 1 paste tom yum chili oil something macam tu. Kita dah hilang 3 orang.
Ya, kita dah hilang Wani, Ati dengan Azri. Dia tengah gaduh guys. Itu aku punya, itu aku punya. Mana ada, itu aku punya. Kamu jatuh longkangnya. Makanlah cepat sikit. Ambil lah balik. Kita naik Honda Civic guys. Kita dah sampai Singkatnya. You are so long. Apa dia cakap? Late ke? Late ke? Kalau nak masuk. Satu, tiga. Kita dah sampai. Sawadika. Kita dalam Sentra Hatnyai. Nak tengok-tengok. Baik-baik macam dekat Amal Central. Agaklah. Tapi ramai gila. Kita orang nak, aku nak mencari kedai Boots sebab nak beli sabun. Kau ke sini nak beli apa? Dia macam nak beli Tengok je. aiskrim Dairy Tak Queen. tahu nak beli apa. Apa ke? Aiskrim Dairy Queen. Okay. View Trail. Ni macam Sephora. Hei, cincau tau. Ramai kan? Oh, kat sini ke? Ke kat tempat lain pun ada? Ya, kita sini. Wow, ramainya. Sekarang kita tengah tunggu crispy rice cracker. Dengan kata sedap. Kita orang nak berjalan kaki ke Makro daripada Sentra Hatnyai. So, apa perasaan anda kena jaga kaki? Seksa weh. Dah lah pakai ni. Pakai boot. Kita nak pergi Makro. Dia punya jauh tu macam nak ke Dimas. Tapi tak apa. Kita orang kuat. Kita dah train untuk benda-benda ni. Rasa kau dah lepas bajet kau ke belum? Kau bajet berapa? Bajet aku tak sampai 100 lebih lah. Tapi rasanya macam dah lebih. Sama weh. Aku cash 150. Tapi sekarang cash aku ada lagi 1000 baht. Ada 150. Banyak lah tu. 1000 baht. Tinggal 1000. Lepas tu aku punya Tashenggo tu, ya Allah. Tashenggo aku dah habis. Dah nak habis. Aku siap top up lagi. Sini update. Kita orang dah sampai dekat Makro Hatnyai. Berapa kilometer pun tak tahu. 3 je. 3 kilometer jalan kaki. Kalau kita kental. Kita student UUM. Ya betul. Kita padu. Dia okey je sebenarnya jalan. Dia tak okey bila kau bawa barang-barang banyak ni. Banyak. So dia jadi berat. Kita dekat food court Makro. Aku dengan Pika. Dia orang masuk dalam beli tumbler. Tapi kita orang bukan peminat tumbler, so kita orang tak masuk dalam. Dan kita orang nak save duit lagi. Kita orang duit pergi floating market. Dah trip ke berapa? Dah pukul 5 jam Malaysia. Dah trip ke berapa 3. Ya kot. 4.มันจะแฟนกายถ้าวันนั้นเก็บไว้ไม่ไหวจะกลอนได้ไหมที่ฉันคิดไกลกับเธอ Hai semua, so sekarang kita dekat floating market. Nampak tak tu?
Oi. Sekarang tengah hujan renyai-renyai. Terjun. Alamak, bukan kot. Kita tengah menghayati. Makanan yang dekat bot ni dia menarik sikit. Sikit. Dekat tempat lain dia tak jual. Dekat bot ni je. Okey, faham. Wah, aku cek expert gila. Hai, dekat Floating Market. Ramai ya. Ya, aku sakit bahu dah ni. Jalan lu dah tengok apa. Jadi guys, secure air dalam ni. Ini RM25. RM25 pula. RM25 baht. RM25 lagi mahal RM20. Sorry doh. So, aku ingatkan dia jual 15. Tapi tak apa, kita agak tertipu tadi. Tapi tak apa. Sebab dia nak pakai dekat tepi. Tapi bunga tu dia seletip. Baru ni tak tahulah baru bila. Tapi keturunan raja lah. Ada mangkat. So ini adalah cara diorang berkabung. Berkabung. Ini cara diorang berkabung. Dan tempoh diorang berkabung setahun kot. Setahun. Macam apa? Memorial lah. Macam tu. Kau tak habis lagi? Aku nak air tau. Sama. Dapat. Bayar. Dapat refill. Maidin tolong sponsor. Kalau saya bawa pergi Thailand. Semua muka barai ya. Kita nak capek guys. Anjay. Kita orang dekat Floating Market nak ke Asian Night Bazaar pula. Tak berpuas hati. Nak pula? Duit habis. Betul. Okay, apa perasaan anda? Apa perasaan anda? Tak ada kat dia. Penat. Okay, apa perasaan anda? Kaki sakit. Okay, apa perasaan anda? Wani? Perasaan anda? Saya tak ada perasaan. Okay, apa perasaan anda? Bahu sakit. Okay, apa perasaan anda? Kaki sakit. Okay, semua sakit. Saya ada perasaan. Keluar dengan warga-warga tua. Saya tak nak ada kelas esok. Macam ni lah. Esok ada kuis. Nak kuis online. Boleh tak? Okay, ni lah suasana Floating Market. Floatingnya kat lain lah. Ini yang darat. So kita dah sampai dekat Night market. Asian Night Bazaar. Asian Night Bazaar. Aku tak tahu kereta lagi satu dah sampai ke belum. Sebab dia orang datang awal daripada kita orang. Oh, dekat sini lah. Tadi dekat Central hanya tak dapat. So kita dapat dekat Asian Night Market. Ye.
Fazira dia makan dia gigit sikit-sikit. Dia kalau sumpah kena jadi tikus, dia memang mati lah. Kena tangkap. Ish. So sekarang kita on the way nak pergi Danok dan mencari 7E yang terdekat sebelum kita pulang ke Malaysia, ke UM. Wani. Weh, lawannya. 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 Saya suka yang basking dekat apa nama dia? Hasanat Bazaar ni lagu Melayu kebanyakan. Bukan lagu Melayu lah, lagu Indonesia. Lagu yang very local lah. So dia memang jiwa lokal lah. Nice. Kau ada mention nama kau? Kenapa sedih? Aku tengah record tau. Kenapa setiap kali record je korang ada? Tempat favourite kita. Yes, ini destination akhir. Never here. Hey guys, kita orang kena sidai terus tu. Lepo apa? Diorang dah balik, dah nyenyak Dia dah sampai bilik dah boleh gaduh dengan roommate bagai. Sekarang jam nak dekat pukul 11 dah weh. Patutnya kita orang balik ke 10.30, tapi aku minta maaf lah. Masalah aku lah. Border, aku terletak sapu border kayu hitam. Lepas tu tadi ada yang offer nak 50 boleh? Viva. 3 orang Viva. 3 orang belakang. Viva. Tak nampak lah barang dia. Kita orang tunggu Brother Mirul yang kata on the way. Sampailah. Yeah. Kita orang dah review segalanya kat sini. Bumbung tak ada. Tu lubang. Lecah. Lubang. Apa lagi ya? Bila 27 guys, baru sampai UM. Apa je lah.